Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Faiz Halmi bin Zulkifli. I am the coordinator of program Dive for Trash. So this program is aimed to give awareness to our community, especially to our kids, so that they will always take care of our beach and ocean from the trash. So enjoy the program. I hope this program will success to give awareness to our community. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Nadira binti Muhammad Nazimin dari 6DLP. Adakah anda tahu, setiap tahun 8 juta ton plastik memasuki lautan di seluruh dunia. Jumlah ini sangat besar dan memberi kesan buruk kepada hidupan marin seperti ikan, penyu dan paus. Banyak haiwan laut tersangkut pada plastik atau termakan sisa plastik kerana mengakannya sebagai makanan. Jika masalah ini berterusan, ekosistem laut akan tercemar dan keseimbangan alam akan terganggu. Oleh itu, kita perlu bersama-sama mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dan mengitar semula bahan buangan, menjaga kebersihan sungai serta pantai supaya sampah tidak berakhir di laut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi'atul Adibiyah binti Kamar Hamizi daripada kelas 6 DLP. Tuai dasar laut, misi pembersihan laut dalam pencemaran laut semakin membimbangkan apabila pelbagai sisa seperti plastik, tayar, botol dan jaring lama tenggelam ke dasar laut. Keadaan ini mengancam hidupan marin serta merosakkan ekosistem lautan. Ada satu bahaya besar yang tersembunyi dan makin lama makin membesar. Sampah plastik yang kita buang tanpa sedar sebenarnya tengah mengancam syurga tropika ini. Persoalannya, apa agaknya yang akan jadi kalau kita biarkan je masalah ni? Untuk faham realiti sebenar yang kita hadapi, mari kita tengok peta ni. Ini adalah Pulau Perhentian, lokasi yang sangat terkenal di seluruh dunia sebab lokasi selamannya yang menakjubkan. Titik-titik ni bukan sekadar tempat percutian tau. Ia sebenarnya habitat marin yang sangat penting. Tapi malangnya, kawasan tumpuan pelancong ni jugalah yang paling berisiko kumpul sampah yang banyak sebab I'm in holiday in Malaysia, in Perhentian. As you can see, the beach are very beautiful. It's very clear and very clean. So if you want to keep them like this, you have to protect them. You have to pay attention. Don't leave your trash behind you. Respect the beach to enjoy this view. Antara aktiviti utama yang dijalankan ialah pembersihan dasar laut, mengutip sisa plastik, membuang jaring hantu serta pengasingan sampah untuk tujuan pelurusan dan kita semula. Aktiviti ini membantu mengurangkan pencemaran yang semakin serius di lautan. Selain itu, program ini juga memberi banyak kepentingan kepada alam sekitar. Antaranya ialah melindungi hidupan marin seperti ikan dan penyu, memelihara terumbu karang, mengekalkan kebersihan laut serta menjaga keseimbangan rantaian makanan. Pada masa yang sama, program seperti ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Sumber utama pencemaran plastik pula datang daripada pembuangan plastik, peralatan penangkapan ikan, sisa bandar dan sungai serta penggunaan barangan plastik secara berlebihan. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk mengurangkan penggunaan plastik dan menjaga kebersihan alam sekitar. Kesimpulannya, tindakan kecil yang kita lakukan hari ini mampu memberi kesan besar kepada masa depan. Ni udara dalam ni kita ambil daripada sini ni, kita masukkan dalam sini.
Dua. Siapa yang nak kira dulu? Maju dulu. Nah, ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail bin Muhammad Mirul. Berasal daripada Pulau Perhentian. Anak bagi kat Pulau Perhentian ni tolong jaga kebersihan. Dia tahu siapa. Kasi kat dia. Pulau kita ni ke comel. Saya Nur Sofia Rasha binti Suhaimin dari kelas 5 DLP. Kepentingan aktiviti selamatkan laut kita, melindungi hidupan marin, mengurangkan risiko haiwan laut seperti penyu, ikan dan mamalia marin daripada termakan plastik atau tersangkut pada jaring terbiar yang boleh menyebabkan kecederaan atau kematian. Memelihara terumbu karang. Sampah yang tersangkut pada karang boleh menghalang cahaya matahari dan merosakkan struktur karang. Aktiviti ini membantu mengekalkan kesihatan ekosistem terumbu karang. Mengurangkan pencemaran mikroplastik. Menghalang sampah plastik daripada hancur menjadi mikroplastik di dalam air yang akhirnya boleh masuk ke dalam rantaian makanan manusia melalui hasil laut. Meningkatkan kesedaran awam menjadi platform untuk mendidik masyarakat tentang impak buruk pembuangan sampah ke laut dan kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar demi generasi masa depan. Kita lihat sumber pencemaran plastik di lautan dan usaha pembersihan yang dijalankan. Di bahagian pertama, aktiviti mengutip sampah plastik dilakukan oleh penyelam di kawasan laut dan terumbu karang. Mereka mengumpulkan sisa pepecah seperti plastik, botol dan jaring hantu yang tenggelam di dasar laut. Sampah ini boleh membahayakan hidupan marin jika tidak dibersihkan. Di bahagian kedua pula, operasi pembersihan dasar laut dilakukan dengan membawa naik sampah sarap yang terperangkap di kawasan ekosistem marin ke permukaan. Dilakukan dengan membawa naik sampah sarap yang terperangkap di kawasan ekosistem marin ke permukaan. Semua sisa yang dikutip akan dilupuskan atau dihitar semula dengan cara yang betul lagi menjaga kebersihan laut. Kesimpulannya, pencemaran plastik di laut perlu ditangani bersama agar ekosistem marin kekal bersih.